Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yogurt cow. Sini pun kedai aiskrim juga. Assalamualaikum, welcome back to Raratin Channel. Malam ni sekarang dah pukul 9 ya. Saya ada masa 1 jam lebih untuk beli barang masak sahur, berbuka. Nanti kan dah pergi siang kan, petang kan. Saya dah dengar lagu Raya. Macam mana ni? Puasa pun belum dah raya. Laki aku relax. Dah ada decoration. Hari tak ada rasanya. Cantik. Kalau nak pergi makan aiskrim tu ramai orang tak? Ada salah ramai orang lah. Saya nak makan aiskrim ni. Tengok macam ramai orang pula. Ha? Saya nak makan aiskrim. Ha? Makan aiskrim ni. Hot and roll pun dah ada dah kat sini. Ni yang best ni. Jadi bila makan kat sini boleh beli barang dapur sekali. Dah ada baju raya dah sekarang. Sekarang pun dah pukul 9 ni. Dah tak sempat lah nak beli aiskrim tu. Nak pergi tekan duit dulu. Ya ke hampa dah. Kata-kata tunggu sebenarnya pergi cari poli kat luar. Alam takut tak ada. Takut tak ada, memang tak nampak lah poli. Ramai orang. Lepas tu nak macam mana sebab harapnya husband kan kerja. Dia nak cuti awal. Siang tadi pun ada kasih dia tidur dulu. Barulah tuan keluar malam ni pergi cari laut. Ada Horner dah sekarang. Dah tengok keluar sebenarnya pergi cari poli kat depan kat pintu. Lepas kita masuk kan kita pusing balik. Wah, MD Mart. Sampai ke parking kita orang cari troli. Troli dah habis. Wah, sebenarnya dah jumpa troli. Banyak pun nak berkumpul kat parking dia orang tak sikit. Orang ramai kan. Jadi macam inilah situasi kita orang. Nak beli barang basah untuk masak sahur dengan berbuka esok. Langkabut. Ramai weh. Ni tak nak kek ke? Kek gulung ni. RM6.50. Okey. RM6.50, RM4.30. Kalau nak pergi cari barang masak ni. View kosong ha. Ayam, ikan siakap. Itu dia. Ini benda kalau tak jalan memang tak lepas. Kosong. Yang ni je lah.
Clean and clear. Nasib baik hari tu Lara ada beli barang basah lebih oh. Belah sana pun clear. Tinggal ikan pari tu. Saya tak makan ikan pari. Ada mi kuning. Ya Allah, mi kuning pun dah tinggal saiz besar je. Nak yang brand ni macam yang Lara beli hari tu. Dah tinggal brand kunci. Expired dia dulu. Lara beli sebungkus je lah. Cukup. Bungkus RM1.50. So 2 bungkus RM3. Lara jalan dulu sebab Lara nak pergi kat bahagian sayur tu. Sementara husband Lara pergi potong ayam. Sawi pun tinggal ni je. Lara nampak bayam je. Boleh lah ni satu RM1.05. Okay, manja. Berapa ringgit manja? Ayam. Okey, letak. Letak. Potong banyak. Inilah Lara beli puntung ayam, hati ayam dengan ayam dia. Ikan tara. Saya nampak petai tapi tak tahu harga berapa. Wih, banyak pula tu packing. Kat tempat biasa Lara tengok tu dia tulis RM7 tu. Lara ambil satu je lah. Saya nampak jagung. Yang ni murah sikit. Apa tu? Macam buncis tak? RM1. RM5. Okay, boleh lah. Sebenarnya Lara memang suka makan kacang buncis. Kita dah boleh masuk sahur. RM5. Jagung ni boleh lah Lara ambil satu. RM5 untuk 5 batang. 5 batang ke? 5 batang. RM5. Ni pun banyak memang je. Murah RM1.30. Okay lah. Bentung semua rak sayur. Lara tengah fikir ni, apa benda lagi yang nak fikir. Cili kering, gula, bawang. Jom. Ada ambil 2 bungkus ni. Manja ambil toge kecil, saiz kecil. Manja. Apa yang gagap-gagap dalam bercakap. Lara tengah fikir nak ambil apa lagi kat kawasan ni supaya tak terpusing-pusing. Sebab Lara nak lalu belah sini, pergi ambil cili kering. Manja tak ada rezeki manja. Tempe dah clear sampai kering semua. Ada satu pun tempe untuk saya. Tapi lah Lara nak ambil benda penting dulu. Tomato basah. Oh, dekat Sabah panggil ikan tulai. Kosong mati ikan ni. Ini je lah yang tinggal. Sebaik lah Lara ada lagi bahan basah kat dapur kan. Kosong mati. Ni suasana dah kurang sikit sebab sekarang dah pukul 9.45. Jadi orang kurang lah sikit lah. Kalau tak tadi ramai. Kosong. Berapa ringgit aja? RM7. Saya dah nampak bawang. Manja tolong ambilkan cili kering kat sebelah boleh? Kalau nak memilih bawang. So busy ke? RM4 seporsi. Tadi dah dapat RM3.94. Wah, busuk pula. RM5. Okey, boleh lah. Ni cantik. Okey lah ni, RM4. Boleh lah. Sebenarnya dah membeli ikan masin. Berapa ringgit aja? RM2. Okey, boleh lah. Bawang putih RM6. Macam capai je lah yang mana-mana kat situ. Sebab semua sama harga. Cantik tak? Tak ada busuk kan? RM6. 5? Tak nak 5 ke? Lara pilih betul-betul sebab takut busuk. Boleh je. Boleh lah. Sebenarnya dah ambil buah pil. Buah pil, oh ada lagi yang lain kat atas ni manja. Elok tak yang tu? Okey. Kalau beli buah, kena rajin belik sebab kadang-kadang dia busuk dekat tengah-tengah. Ni okey tak? Tapi biasa brand ni, Lara pernah jaga kan. Memang bagus.
Jarang-jarang jumpa yang busuk. Okay. Dah nak pergi kot lorong ni. Dah nak pergi ambil santan yang mahal tu ya. Santan harga dia mahal macam mana pun orang tetap akan cari. Sebab kegunaan harian kan. Nak pisang tu guna pisang masak dah. Pisang. Saya tengah mencari belacan. RM3. Pening kepala aku. Yang ni dah siap bakar. Bolehlah try satu. RM3.50. Berapa ringgit manja? Sebenarnya nak makan kolak pisang. So pakai je lah pisang apa-apa. Apa nak pisang? Tak kisah. RM7. Apa? RM3.30. Kolak pisang memerlukan gula Melaka. Ambil lagi satu. RM4.20 gula Melaka. Cabai ikan yang dah tengok macam murah je. Tu 1 kg. Dah dapat dah sagu. Tak ada. Boleh? Cabai ikan beli satu lah. 1 kilo. Dah nak buat air. Dah nak buat jus air. Tahu macam mana nak tahu dia masak dia? Tak kisahlah. Yang penting dia hijau. Dia punya pokok tu hijau pekat. Yang ni macam cantik saya tengok. Tapi masih mahal sebab besar. Kecil sikit dah manja. Korang dah timbang dah berapa ringgit dah. Boleh lah manja mana-mana. Laki saya nak main bowling. Cepat manja. Dia timbang. Ikan tadi RM15. Boleh lah. Dah nampak tepung. Tepung dah nak habis kena beli juga. Boleh ambil 3 ke? Okey. Tepung 3 je. Berapa ringgit ya? Boleh? RM2.85. Jangan. Jangan lupa. Empat. 1, 2, 3, 5 dah lah. 5. So 11. Makanan Oreo. Manja kat rumah tu saya beli warna oren ni manja. So dah ambil warna hijau lah. Ini yang saya cari. Ni Lala belum pernah try. So kita try lah. 2 dia. Ambil satu. Saiz besar RM10. Baik, dah nampak dekat sini. Okey, RM1 aja. Dah agak-agak je lah. Harap kira sebab tak nak overload, tak nak overbite. Saya dapat lagi. Saya dah ternampak je, saya dah lupa tadi tau. Terima kasih kerana sudah menonton. Bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.